Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan semua? Hari ini kita akan belajar memanah secara santai, uh, secara online. Sesuatu benda yang baru kan? Maklumlah kita sekarang ini masih lagi di dalam PKP. Jadi kita tidak boleh menangguhkan pelajaran memanah ni. Kita cuba belajar secara online. Jadi dalam siri-siri video yang saya akan utarakan ini, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan semua macam mana kita boleh belajar memanah langkah demi langkah melalui kaedah atas talian. Tuan-tuan sudah bersedia semua? Okey. Yang pertama, mula-mula sekali ialah kita cerita kenapa kita perlu memanah. Apa itu memanah? Jadi saya akan terangkan dalam bahasa yang mudah dengan pemahaman yang mudah. Mungkin kalau kita belajar dengan teori yang lebih lengkap dan teliti, kita ada banyak informasi yang kita perlu tahu lagi. Tapi saya akan cerita benda yang mudah dulu. Okey. Memanah ni, ini panah contohnya. Memanah ni merupakan salah satu aktiviti yang telah lama selama kehidupan manusia. Ada riwayat yang mengatakan memanah telah wujud semenjak zaman Nabi Adam lagi, di mana dikatakan malaikat memberi panah ataupun busur dan anak panah kepada Habil bagi ia menjaga tanamannya dari serangan burung-burung. Walaupun itu cerita yang disampaikan, tapi kalau kita lihat daripada banyak civilization ataupun ketamadunan lama seperti Mesir, Greek, tamadun-tamadun Inggeris, hingga ke Asia, memanah tidak asing lagi. Kalau kita tengok cerita-cerita lama, hikayat-hikayat dan sebagainya, mesti ada penggunaan panah. Jadi soalan dia, kenapa memanah ni dia berterusan, kekal sampai ke sekarang? Ia digunakan sebagai satu media sukan, yang mana kita tengok sampai ke Olimpik pun sini ada panahan. Cuma jenis-jenis panahan tu ada berbagai-bagai lah. Jadi tidak dapat tidak, kita kena mengakui bahawa memanah ni satu yang lestari. Maksudnya dia kekal, relevan hingga ke hari ini. Walaupun orang dah ada senjata moden dan sebagainya, dalam cerita-cerita layar perak dan sebagainya, memanah ini tetap relevan. Ada hero-hero yang masih menggunakan panah. Cerita Robin Hood, cerita Avenger dan sebagainya. Jadi kita rasa memanah ni satu benda yang menarik, betul kan? Jadi lepas ini saya akan kupaskan bagaimana langkah demi langkah kita akan belajar macam mana cara menggunakan busur dan anak panah. Okey. Jadi kita dah tahu dalam hikayat dan sebagainya, memanah relevan, memanah menyeronokkan, dan memanah untuk kita, terutamanya orang-orang Islam, dia sangat rapat kerana dia adalah sunnah Rasulullah SAW. Kita disuruh, diajar dan diajak untuk memanah sebagai salah satu cara mendekatkan diri dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa tunggu lagi? Tak kira muda, tak kira anak-anak, tak kira dewasa, kita kena belajar memanah bermula daripada hari ini. Jadi inilah yang saya cuba bawa kepada tuan-tuan semua. Kita akan belajar cara macam mana menggunakan busur dan anak panah langkah demi langkah. Jadi lepas ni, untuk episod yang seterusnya, saya akan sentuh lagi langkah-langkah yang seterusnya. Bagaimana kita akan belajar memanah dengan cara yang selamat dan menyeronokkan. Okey, terima kasih.